Okey, lupakan sekejap janji-janji manis pasal untung cepat tu. Hari ni, kita nak bongkar asas sebenar dagangan harian. Bukan pasal hype, tapi pasal proses dan mindset yang betul untuk betul-betul berjaya. Jom kita mulakan. Soalan ni memang nampak macam tak masuk akal kan? Macam mana pula boleh untung kalau asyik salah je? Tapi, macam mana kalau saya cakap, inilah sebenarnya kunci kepada cara pedagang profesional berfikir? Soalan inilah yang akan jadi teras perbincangan kita. Percayalah, jawapan dia nanti mungkin akan ubah terus cara anda pandang pasaran. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena mulakan dengan yang paling asas sekali. Kita kena faham betul-betul apa beza antara melabur dengan berdagang harian. Nampak macam sama je kan? Dua-dua dalam pasaran. Tapi sebenarnya, cara fikir dan pendekatannya sangat-sangat berbeza. Okey, cuba kita tengok perbandingan ni. Pelaburan tu, kita boleh bayangkan macam seekor kura-kura. Dia perlahan, stabil, target dia mungkin dalam 10 ke 30% pulangan setahun, tapi biasanya guna modal yang besar. Dagangan harian pula, ini macam roket. Cepat, target pulangan besar dengan modal yang lebih kecil dalam masa yang sangat singkat. Tapi, macam roket jugalah, risikonya pun jauh lebih tinggi. Sekarang, kita dah sampai ke bahagian yang paling penting sekali. Inilah yang betul-betul membezakan antara pedagang yang berjaya dengan yang gagal. Dengan sini, ia bukan pasal formula rahsia atau indikator ajaib. Tak, ia pasal psikologi. Kita kena unlearn atau lupakan beberapa perangkap fikiran yang selalu sangat jerat orang baru. Okey, ada 3 benda yang kita selalu dengar. Dan 3-3 ni sebenarnya mitos besar dalam dunia dagangan. Pertama, rugi tu benda yang teruk. Kedua, kalau kita buat silap, itu memalukan. Dan ketiga, kalau buat duit, maksudnya dagangan kita tu bagus. Semua ni salah. Dalam dunia dagangan profesional, kita kena buang logik ni jauh-jauh. Rugi tu bukan kegagalan dan untung tak semestinya bermakna strategi kita tu mantap. Nah, inilah cara yang betul untuk kita tengok kerugian. Anggap je ia macam kos bisnes. Kalau anda buka kedai, anda kena bayar sewa kan? Sewa tu bukan kegagalan, ia kos untuk berniaga. Sama juga dengan dagangan. Kerugian kecil yang kita ambil tu, itulah sewa yang kita bayar untuk dapat peluang masuk pasaran dan kejar keuntungan yang jauh lebih besar. Ia bukan kegagalan peribadi, langsung bukan. Okey, ingat tak soalan pelik kita ke awal tadi? Sekarang masanya untuk kita jawab soalan tu dengan matematik yang simple je. Jom kita tengok sendiri macam mana secara matematiknya seorang pedagang pro boleh buat untung walaupun lebih banyak kalah daripada menang. Inilah rahsia dia. Jom kita tengok contoh ni sama-sama. Katakanlah kita buat 10 dagangan. Tengok tu, 7 daripadanya rugi. Tapi, kuncinya ialah setiap kerugian tu kita kawal, kita hadkan kepada 1 unit risiko. Kita panggil negatif 1R. So, total rugi kita negatif 7R. Sekarang, tengok pula 3 dagangan yang untung. 1 je dah bagi pulangan 5.2R. Lagi 2, 2.5R dan 3.1R. Nampak tak? 3 kemenangan ni je dah lebih dari cukup untuk cover semua 7 kerugian kecil tadi. Siap ada lebih lagi. Jadi, apa hasil akhirnya? Lepas kita tolak 7R kerugian tadi, kita masih ada untung bersih sebanyak 3.8R. Bayangkan kalau 1R anda tu bersamaan dengan $100. Maknanya, anda dapat untung bersih $380, walaupun anda salah 70% daripada masa. Inilah dia buktinya. Yang penting bukan berapa kerap anda menang, tapi berapa besar kemenangan anda bila anda betul. Okey, sekarang kita dah faham matematik di sebaliknya. Persoalannya, macam mana kita nak cari peluang-peluang macam ni? Di sinilah kita masuk bab analisis teknikal. Tapi jangan risau, ia bukan macam tilik nasib atau ramal masa depan. Anggap je ia macam kita belajar membaca cerita yang pasaran tengah sampaikan. Kisah pasal permintaan dan penawaran. Langkah pertama sekali untuk mana-mana pedagang ialah kenal pasti trend. Senang cerita, pasaran ni tengah nak ke atas ke atau nak ke bawah. Bayangkan macam arus sungai. Kan lagi senang kalau kita berenang ikut arus, bukan lawan arus. Macam tu jugalah dalam dagangan. Kita nak faham dulu momentum besar pasaran ni ke mana. Dan candlestick atau lilin ni pula, setiap satu daripadanya menceritakan satu kisah kecil dalam tempoh masa tertentu. Contohnya, kalau kita nampak badan lilin hijau yang panjang, itu maksudnya pembeli tengah menang besar. Kalau merah panjang, penjual pula yang berkuasa. Ia macam kita tengok pertarungan antara pembeli dengan penjual secara visual. Baiklah, kita dah cover teori, kita dah faham konsep. Sekarang, macam mana kita nak gabungkan semua ni jadi satu proses yang praktikal. Sesuatu yang kita boleh buat berulang kali. Ingat, kejayaan dalam dagangan ni datang dari sistem, bukan dari teka-teka nasib.
Proses dia sebenarnya logik dan simple je. Ada 3 langkah. Nombor 1, pemerhatian. Maksudnya, kita perhatikan pasaran, cari corak atau kecenderungan yang selalu berulang. Nombor 2, cipta peraturan. Berdasarkan pemerhatian tadi, kita buat peraturan yang jelas. Bila nak masuk, bila nak keluar. Dan nombor 3, yang paling-paling penting, uji. Kita uji peraturan kita guna data untuk tengok sama ada ia betul-betul boleh buat untung atau tidak. Dan tolong, ikut laluan yang selamat ni, terutamanya kalau anda baru nak mula. Jangan terus lompat guna duit betul. Mula-mula, buat backtesting. Uji peraturan anda guna data-data lama. Lepas tu, bila dah nampak okey, barulah beralih ke akaun simulasi. Guna duit mainan dulu dalam pasaran sebenar. Dah betul-betul terbukti strategi anda tu untung dalam simulasi, barulah fikir untuk guna modal sebenar, itu pun secara terkawal. Jadi, apa yang kita belajar hari ini? Dagangan profesional ni bukan judi. Langsung bukan. Ia satu kemahiran. Kemahiran untuk membaca cerita pasaran dan ikut satu sistem yang dah terbukti. Prosesnya sekarang dah ada di tangan anda. Jadi persoalannya sekarang ialah cerita pasaran yang mana satu yang anda nak mula belajar baca dulu.